Wah. 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 Cantiknya. Ke mana mereka pergi? Bagaimanakah cara nak mengelakkan haiwan-haiwan ini hilang daripada dunia? Didik TV KPM. Wah. Hai semua, anda sedang menonton slot tahap 2 Didik TV KPM bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Baiklah, boleh nampak dah di depan Abang Chris ni ada beberapa jenis haiwan. Tapi apakah kaitan topik pembelajaran kita hari ini? Jom kita tanya cikgu. Baiklah, sebelum kita menjemput cikgu kita episod kali ini, saya ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Sida dari SK Pendidikan Khas Kuantan selaku juru bahasa isyarat kita. Hai cikgu, dan tanpa melengahkan masa lagi, apa khabar Cikgu Athar? Khabar baik, Chris. Chris, apa khabar pada hari ini? Khabar baik. Chris pun dah semangat cikgu hari nak belajar dengan cikgu. Tapi saya nak tanya cikgu, apakah kaitan video sebelum ni dengan topik kita pada hari ini cikgu? Ya, kalau Chris perhatikan dalam video tadi, semua haiwan hilang. Hilang ke mana, akibat cikgu? daripada kita tidak melakukan pemeliharaan dan pemuliharaan. Jadi itulah topik kita pada hari ini ya murid-murid. Wow! Okey, pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, sebelum kita teruskan cikgu, saya nak tanya kawan-kawan saya di rumah, semua dah sedia tak? Okey, kalau dah sedia angkat tangan. Dah bersedia nampaknya mereka. Okey. Mereka dah angkat tangan tu. Dah sedia dah cikgu, silakan. Okey, jadi sebelum kita teruskan, Okey. mestilah kita nak tahu standard pembelajaran kita pada hari ini. Mesti, cikgu. Yang pertama, murid-murid akan menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Okey. Yang kedua, menjana idea cara pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Seterusnya, menjana idea tentang kesan pemeliharaan dan pemuliharaan terhadap haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini pula ialah Chris. Yang pertama, menyatakan maksud pemeliharaan dan pemeliharaan. Yang kedua, menyatakan 6 cara pemeliharaan dan 2 cara pemuliharaan. Dan terakhir, menyatakan 4 kesan pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey. Jadi inilah yang murid-murid di rumah dan juga Chris perlu capai pada hari ini, Chris. Baiklah cikgu, saya akan cuba sedaya upaya saya. Ya. Boleh? Baik, jadi sekarang untuk tidak melengahkan masa lagi, saya nak terangkan dahulu tentang maksud bagi pemeliharaan dan pemuliharaan. Baiklah cikgu. Jadi, sebenarnya Chris, pemeliharaan ni datangnya daripada perkataan pelihara. Pelihara. Manakala pemuliharaan datangnya daripada perkataan pulihara. Jadi bila pelihara ni, apa yang Chris fikirkan? Pelihara? Seperti apa contohnya? Kita nak Pelihara kucing. pelihara kucing. Lagi ada apa? Nak guna semula bahan... boleh? Okey. Senang cerita, sebenarnya macam ni. Kalau pelihara ni, kita nak kekalkan supaya haiwan itu sentiasa dalam keadaan baik. Maksudnya okey. keadaan tumbuhan atau haiwan itu masih dalam keadaan yang baik. Faham. Manakala pelihara, ialah kita perlu memperbaiki keadaan tersebut supaya ia menjadi seperti asal. Pulihlah cikgu. Memulihkan. Okey. Memulihkan. Itu secara amnya supaya murid-murid mudah faham. Tetapi dari segi pemahaman yang lebih jelas, maksud pemeliharaan. Sekejap, tak keluar pula. Baik cikgu. Okey, maksud pemeliharaan bermaksud langkah mengekalkan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan yang seimbang. Chris kena ingat betul-betul. Okey. Maksud pemeliharaan ialah
langkah mengekalkan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal yang seimbang. Itu pemeliharaan. Okey. Okey, manakala maksud pemeliharaan ialah mengembalikan kepada haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal. Okey. Jadi kena jelas ya bahawa pemeliharaan dan pemuliharaan mempunyai dua maksud yang berbeza. Dan Chris perlu ingat betul-betul. Okey. Boleh ingat tak? Boleh. Tapi murid-murid macam mana? Okey. Okey, mereka pun okey, cikgu. Okey. Jadi, sekarang saya nak Chris Ya. tolong bantu murid-murid kita di rumah untuk menyuai padankan pada papan putih tersebut. Sini, cikgu. Ya. Okey. Sekiranya Chris dapat jawab dengan tepat, cikgu akan beri ganjaran kepada Chris. Wow, okey. Boleh dapat ganjaran ni. Okey, baiklah, cikgu. Jadi, maksud pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, jom kita simak jawapan yang pertama. Langkah mengekalkan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal yang seimbang. Okey, adakah ini maksud pemeliharaan atau pemuliharaan? Cuba betul-betul Chris. Apa? Adakah pemeliharaan ataupun pemuliharaan? Okey, murid-murid di rumah, kawan-kawan saya di rumah kata yang ni maksud pemeliharaan, cikgu. Saya takkan beri jawapan terlebih dahulu. Baiklah. Kita tengok nanti semak selepas Chris dapat selesaikannya. Okey, seterusnya. Okey. Mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal. Agaknya yang ini maksud pemeliharaan atau pemuliharaan. Saya rasa yang ni maksud pemuliharaan. Okey. Baiklah. Cikgu dah siap, cikgu. Okey, murid-murid di rumah, mari kita sama-sama semak jawapan yang telah Chris berikan pada papan putih yang disediakan tadi. Okey. Jadi tadi Abang Chris telah tampalkan maksud pemeliharaan ialah langkah mengekalkan. Jadi maksudnya ia masih dalam keadaan baik. Betul. Betul Chris? Betul. Jadi untuk pemeliharaan betul, dan kita semak juga untuk maksud bagi pemuliharaan. Okey. Mengembalikan. Maksudnya ia dalam keadaan yang rosak tetapi kita mahu kembalikan dalam keadaan yang asal. Mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal. Okey, betul juga Chris. Yes. Jadi maksudnya Chris memperolehi ketepatan yang betul lah untuk kedua-dua maksud tersebut. Yeay, untuk tahniah tidak semua. melengahkan masa, cikgu nak bagilah Dapat ganjaran ke, cikgu? Dapat apa ni? satu ekor kucing pada papan ganjaran kita. Yeay, okey. Terima kasih, cikgu. Okey, tahniah Chris. Okey, baiklah murid-murid, kita akan berehat sebentar dan jangan ke mana-mana. Okey, kita kembali lagi ke slot tahap 2 bersama Cikgu Atha untuk Sains. Hai kawan-kawan, Ramsa memasuk senarai tanah lembap yang dipersetujui melalui komersial tanah lembap yang diadakan di Ramsan Event pada tahun 1971. Konversi ini menyediakan rangka kerja bagi memelihara dan memulihara tanah lembap daripada terus